Aku ni dah angkat biru ni. Saka biru ni aku dah angkat. Kalau kamu nak bunuh aku juga tak apalah. Jadi aku tukar ni hijau lah. Jadi dah sampai masa. Dah tukar. Ini kebersihan. Tuala dia kena tukar-tukar. Dia tak boleh pakai tu 8 bulan. Basuh hidup apa hidup. Faham? Kebersihan tu Islam. Jadi aku nak berpesan sikit sini. Kamu kalau ada masalah dengan aku, selama hari ni kamu ada masalah dengan aku, lastnya kamu panggil polis. Beruk. Lu kalau ada masalah dengan gua, lu jangan libatkan polis. Aku tak ada masalah dengan polis. Kalau aku cerita buat polis salah laku ke apa ke, bukan aku cakap semua satu pasukan. Apa makan cili lah. Tak betul. Ini tiba-tiba semua nak musuh aku. Kalau aku cerita pasal Food Panda, Grab apa semua, budak-budak motor ni naik motor macam Sibai apa semua, one way pun ni nak redah. Dah betul kan? Betul lah redah one way. Aku ni motor mau dinas punya brake. Bunyi whistle dia punya brake. Bukannya suku ke 3 suku ke. Brake. Melekat. Dia dah bela brake kan ke belakang balik. Itu betul suku. Ini brake. Bunyi bersiwil lagi. Lepas tu kamu masuk one way apa semua dekat jalan lorong-lorong lambekan tu, buat aku terkejut. Itu bila aku cakap apa hal kamu ni? Ya Allah. Aku tak tahu lah. Ini mana boleh masuk sini. Saya anak gaduh aku lah. Tiba-tiba orang cakap macam tu. Lepas tu aku buat cerita pasal tu. Lepas tu semua Food Panda, Grab semua nak memusuh aku. Korang baris lah semua sekali. Badak begitu lah maksud dia. Faham tak? Faham? Tak faham lagi? Susah betul aku nak cakap dengan lembu, babi, beruk ni semua ni. Aku cakap beruk, babi, babon semua ni, siamang kan, kau marah. Lagi satu. Dulu aku pun mak motor. Ni rider mautnya. Tahu? Tak ada ingat mati kami gazi. Kalau kepala aku dah dalam fairing tu, aku tahu aku sampai dulu ataupun sampai kemudian je. Itu je. Tahu kepala dalam fairing tu. Bukan macam koma pakai rezek tu besi belakang pun terangkat. Aku punya besi belakang terbalik tau. Superman fly betul-betul yang fly, tak ada terangkat-terangkat kaki. Faham tak? Mereka pakai rezek nak fly. Bila fly, belakang tu dia ada besi tau. Besi macam ni. Dia naik macam ni. Dia naik macam ni. Besi tu naik macam ni. Dia naik macam ni. Dia naik macam ni lah. Untuk tu. Besi tu zaman kami dulu. Besi tu buka, terbalik kan. Besi tu kena ada kalau jatuh ke apa, tak adalah pecah dia punya fairing belakang tu. Ataupun lampu belakang tercabut terus ke. Kena ada lah besi tu. Besi tu macam, dia macam cover lah. Kalau jatuh terbalik ke apa, motor tak adalah barai sangat. Kalau kau buang terus besi tu, kalau jatuh, terkopak lah lampu belakang. Tak betul kawan. Kau mana tahu benda ni. Jadi besi ni aku terbalik kan. Kami lah, zaman tu terbalik kan. Geng-geng aku askar. Bukan macam sekarang. Askar duduk dalam camp. Balik jumpa askar. Pergi camp jumpa askar. Ini askar. Kami tak. Zaman aku tak ada. Zaman aku polis ada kawan. Trafik apa semua. Askar kawan. Ini kerja kilang. Ini tak ada kerja menganggur. Pun boleh kawan punya. Kita orang zaman aku dulu. Ada member aku seorang trafik. Dia memang gila. Dia tangkap budak motor lah. Kau race dengan aku. Kata. Dia pakai RXK tau. RXK. Dia macam zaman tu RAS. Ni RXK. RK ke? RK ke RXK? Aku pun tak faham motor. Tak tahu peringat. Dia macam RZ. Dia macam RS. Tapi dia K belakang dia. Tu. Dia nak saman budak motor dia kata, kau race dengan aku. Kalau kau boleh lelah, kalau kau menang, kau balik. Kalau aku kan menang, kau siap, kau saman. Sampai macam tu zaman tu. Kawan dengan polis, kawan dengan askar. Ada pelonggok sekali minum kopi apa semua. Apa satu hari tu, alah cerita lah pasal sejarah tu kan. Itu pasal aku tak nak cerita pasal sejarah tu melibatkan orang lain. Jadi tak seronok lah. Takut dia tak setuju ke apa ke.
Aku punya RZ kan. Kali aku nak tak cukup duit nak pakai kereta. Masa tu aku dah tunang nak kahwin kan. Biarlah bila nak kahwin apa semua. Nak pakai kereta lah. Selesa sikit apa-apa. Nak apa-apa. Motor tak boleh nak bawa seorang kan. Aku jual pagi lah, tengah hari hilang motor aku. ABL 4662. Apa kenal motor tu. Lepas tu ada satu lagi Askar seorang. Kopi. Askar gila orang panggil tu. Ada orang panggil dia Askar gila. Ada orang panggil dia Kopi. Aku panggil dia Kopi. Nama dia Asri. Ada tak, rasanya ada lagi kampung. Lama aku tak jumpa dia. Adik dia Latif. Budak TUDM. Dua-dua ni TUDM. Satu dekat Pahang. Kuantan ke mana ke? Katanya Kuantan tu. Air Force. Satu lagi sini. Abang ni kat sini. Ni depan ni. Ni. Sekarang ada rumah kawan-kawan ni tak ada kan. Tu pasal rumah jadi beruk. Rumah punya sistem sekarang ni jadi macam koloni. Itu buat taman pagar. Letaklah jaga. Dah orang lain tak boleh masuk, orang luar tak boleh masuk. Nak masuk tinggal kat penalan, tinggal guard, tinggal ni macam-macam benda lah urusan rumah. Macam ni depan ni. Dalam tu bagus, dalam tu Cina, India yang ada. Lepas tu satu Malaysia. Pukimak kau. Dah rumah berbagar tak bercampur dengan orang, itu satu Malaysia. Lepas tu sembang satu Malaysia. Rumah mereka bagar. Takut pencuri ke takut apa. Banyak benda yang kamu takut. Takut curi, takut itu, takut ini. Apa yang kamu takut kan? Tapi kalau fikir-fikir memang patut kamu takut. Sekarang macam-macam kan? Tu yang aku cerita ni. Kamu ulama, kamu fatwa kan rokok haram, Nabi tak nak jumpa lah. Macam-macam lah. Lepas tu apa lagi? Bab kulit-kulit. Bab isi kamu puyam. Ni aku kalau mufti-mufti ni aku cakap ni kan. Kau kata aku hina ulama kan. Ini aku nak hina lagi sekali. Kau berfatwa tentang rokok. Hukum ini, hukum itu ni. Aku nak fatwa keluar tentang hukum warga negara luar yang masuk. Kita tak tahu background dia pun siapa. Aku nak korang berfatwa sekarang. Mana ulama-ulama yang hebat-hebat. Mufti-mufti ke wilayah ke. Tak wilayah ke apa ke. Hampa keluar satu fatwa. Apa hukumnya warga negara asing lambakan ni di dalam negara. Adakah ia membawa kebaikan? Adakah ia membawa kemudaratan? Adakah tak ada apa problem pun? Contoh-contoh dia. Korang bincang kan. Korang tahu yang datang tadi. Okey, kalau aku warga negara, katalah aku warga negara asing. Aku tahu Malaysia ni boleh masuk senang, keluar masuk. Aku bunuh orang kat sana, 5 orang ke. Tutuh orang apa semua ni, rogoh anak orang ke apa ni, aku datang Malaysia. Tapi sifat kau tu, sifat mereka ni, pembunuh, perogol, peliwat, perompak, bersenjata, tak bersenjata. Mereka dah berparang kat sana apa tu, lari sini. Tapi dia orang punya jiwa dia orang tu ada benda tu. Datang sini. Tak ada rekod, tak ada apa. Dan lagi satu, MC. Wah nak tanya sama lu macam mana parti boleh ada phone? Tu soalan yang daripada 4 tahun sudah aku tanya. Seekor anak babi pun tak nak jawab. Macam mana warga negara asing boleh ada phone sedangkan aku nak beli SIM card kena bagi IC?